Dia kadang-kadang bila kita tengok anak yang tak peduli ibu bapa tinggal ibu bapa sakit atau ibu bapa rumah orang tua, anak derhaka kepada ibu bapa. Kadang-kadang ada benda yang ibu bapa ataupun orang-orang tua dia perlu muhasabah diri dia. Betul tak? Dia ni masa muda ni, masa dia muda, masa anak dia kecil-kecil, dia peduli tak ke anak dia? Dia ambil tahu tak pelajaran anak dia, makan minum anak dia, kebajikan anak dia. Dia ambil tahu ke tak tahu? Kadang-kadang saya takut benda tu yang berlaku. Lepas tu, bila anak bertindak bukan-bukan masa kita usia tua, kita katakan anak. Tapi kita masa muda, tapi kalau ibu bapa yang memberi anak pendidikan yang baik, yang comel, ajar ilmu agama, ilmu sekolah, ilmu gapo semua ajar dengan baik, dah. Ada peluang ke anak-anak jadi lagu tu? Payah sikit lah dia. Payah lah kan nak jadi macam tu kan. Ni sebelum kita nak katakan anak-anak tu, anak derhaka, anak tidak mengenal jasa, anak muhasabah diri balik, pergi balik. Apa aku buat masa aku muda? Anak balik sekolah makanan tak ada, mak pergi lain, ayah pergi kerja kan. Anak nak makan tak ada makanan kan. Anak mandi sendiri, ni sendiri, apa semua kan. Mak tak ada. Mak pergi berjalan. Mak ni peduli tak pakai anak dengan baik masa kecil kan. Anak nak pergi sekolah, pakai anak dengan baik, kedak kan. Kalau itu pun tak peduli, terimalah balasan dia pada usia tua kan. Lagu itulah, Allah ni maha kaya, Allah maha adil, Allah tak tidur. Betul kan? Gitu.